Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Temui kita lagi di dalam Bicara Zakat, podcast bersama Zakat Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Jadi Alhamdulillah, saya ucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih kerana dapat menerima pelawaan daripada podcast siri kita kali ini bersama Tuan Khairul, yang mana kalau sebut nama Tuan Khairul ni tak asing lagi dalam dunia zakat Pulau Pinang khususnya. Jadi selamat datang Tuan. Terima kasih. Di atas sudi menerima dalam duk sibuk pun sudi menerima kunjungan podcast bersama Zakat Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Jadi Tuan, sejak 2 menjak ni kita pergi kedai-kedai mana-mana ni, kita nampak ada logo bulat kedai makan ke ataupun duk lalu lalang, nampak ada syarikat-syarikat Muslim ni ada logo bulat dia tulis Rakan Muzaki. Jadi kita pun tertanya-tanya jugalah, apa objektif logo tersebut. Mungkin Tuan Khairul boleh terangkan kepada sidang menonton apa objektif logo tersebut, insya-Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ingin ucapkan terima kasihlah kepada host kita pada hari ini kerana menjemput saya untuk memberi peluang untuk menerangkan apa itu Rakan Muzaki. Mungkin tuan-tuan dan penonton semua mungkin tak tahu, mungkin masih baru lagi, mungkin tak tahu apa itu Rakan Muzaki. Ya, Muzaki sendiri pun mungkin belum familiar kan. Orang tanya apa itu Muzaki kan. Ingat nama orang lah. Betul, Muzaki ke Muzakir kan. Okey. Sebenarnya Rakan Muzaki ini merupakan satu inisiatif lah di Zakat Majlis Agama Islam Negeri Pinang untuk memberi pengiktirafan kepada pembayar-pembayar zakat perniagaan di Negeri Pulau Pinang. Mana kata bila pembayar zakat ni dia bayar zakat kepada terutamanya zakat perniagaan lah. Apabila dia orang bayar zakat perniagaan, kita akan bagi logo ni, logo dan juga sijil sebagai satu pengiktirafan yang official, yang rasmi daripada pihak zakat Maib kepada mereka ini. Logo bulat tu lah. Logo bulat tu. Okey. Logo bulat tu pihak owner syarikat boleh letaklah di mana-mana yang dia rasa perlu. Ini juga sebagai salah satu promosi. Promosi kepada syarikat dan juga nilai tambah kepada syarikat lah. Mana kata bila masyarakat tengok logo ni, oh, logo ni syarikat ni dah bayar zakat. Secara automatiknya orang akan kata syarikat ni dah bantu asnaf di negeri Pulau Pinang. Dia secara tak langsung macam serupa dakwah juga nah. Betul. Betul. Dakwah pada orang. Contoh dia tak bayar zakat, dia tengok dengan owner ni bayar zakat, dengan perniagaan dia makin berkembang, mungkin boleh terbawa-bawa diri dia pun bayar zakat juga nah. Betul. Dia sebagai salah satu orang kata apa, satu kepada orang lain jugalah, bila tengok tu aku juga nak logo ni. Macam ikon lah. Ikon. Bila mana kata orang tengok aku nak logo ni, macam mana aku nak logo ni. Jadi bila sidik dia kata okey, aku nak logo ni, aku nak bayar zakat perniagaan. Dia Rakan Muzaki ni lebih kita boleh ambil contoh lah sebagai contohnya seperti logo halal. Logo halal boleh guna satu Malaysia. Betul. Dia untuk di Pulau Pinang kita guna Rakan Muzaki, logo Rakan Muzaki. Tuan bawa contoh kan logo tu? Ada, saya boleh contoh. Okey, kalau mungkin tunjuk pada sidang penonton. Kalau tak apa saya boleh contoh lah. Okey. Ini logo ni untuk, jadi kita ada beberapa kategori lah. Yang saya tunjuk ni ada kategori gold ataupun emas. Okey. Dan kategori kita bawakan saat lagi. Boleh tak salah. Jadi yang ni kira logo Muzaki gold. Betul, kategori gold. Kategori gold. Okey. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah, kalau nak yang mana duk buat berniaga ni, nak dapat ke logo ni, syarat dia kena jadi pembayar zakat di Zakat Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Baik. Jadi logo tersebut tadi Tuan Khairul lebih sebut kepada perniagaan. Okey, logo tersebut adakah dia hanya khusus pada perniagaan saja ataupun individu pun boleh juga? Okey. Untuk buat masa sekarang ni, kita fokus kepada pembayar zakat perniagaan sahaja. Okey. Untuk ke depan ni insya-Allah mungkin kita akan kaji balik sama ada untuk letakkan zakat
untuk individu yang melaksanakan perniagaan. Okey. Itu mungkin kita akan kaji balik, kita tengok balik sebab ada keperluan jugalah. Setengah syarikat tu dia orang tak bayar zakat perniagaan tapi zakat mungkin zakat pendapatan. Tapi dalam waktu yang sama melaksanakan membuat menjalankan perniagaan. Kita akan tengok balik itu insya-Allah. Kalau kita tengok di Pulau Pinang ni, berapa syarikat ataupun yang mana pemilik-pemilik Muslim ni yang meraih goal ni. Saya rasa kalau sebut goal ni bukan dia bayar sikit-sikit ni, rasa mungkin satu tahap yang agak tinggi juga bayarannya tu. Jadi mungkin Tuan Khairul boleh share dengan sidang penonton sebagai satu titik semangat permulaan ikon-ikon pemilik Muslim ni yang mana dia bayar zakat dapat goal ni. Mungkin Tuan Khairul boleh share beberapa sajalah company. Okey, untuk pengetahuan sidang penonton sekalian, untuk kategori emas ni setakat yang berdaftar dengan kita sebanyak 24 syarikat. 24 syarikat. Semua di Pulau Pinang. Semua di Pulau Pinang. Ya. Okey. Antara syarikat yang boleh saya sebutkan itu adalah contohnya seperti Kidakri, Gani Famous Pasemur. Lepas tu restoran makan pagi 2 Million S Berhad. Yang tu salah satu restoran yang terkenal lah di Pulau Pinang. Lepas tu Maiden Iman Ikhlas. Maiden, betul. Lepas tu Pak Teh Fruit. Pelita nasi kandar. Ayam ori dan banyak lagi. Untuk kategori 20 lebih. Kiranya memang banyak kadar semua dapat gol lah. Betul, dapat gol. Lepas tu untuk lain-lain kategori, kita ada 3 kategori lain jugalah. Total semua setakat yang berdaftar dengan kita sekarang ni hampir 115 syarikat yang telah berdaftar untuk memperolehi ketiga-tiga kategori rakam muzaki ni. Mungkin Tuan Khairul boleh share ketiga-tiga ni kadar dan juga warna. Mungkin boleh share dengan sidang penonton. Mungkin mereka pun tak sabar-sabar nak tahu macam mana nak dapat logo muzaki ni. Kan menarik kan apabila cerita ni kan. Betul. Okey, untuk pengetahuan semua, rakam muzaki ada 3 kategori. Kategori pertama kategori emas, kategori kedua kategori silver, dan yang ketiga adalah bronze atau bergangsa. Okey, untuk kategori emas perlu membuat bayaran zakat bermula 50,000 dan ke atas. Untuk melayakkan syarikat ataupun owner syarikat ni memperolehi CJ dan logo emas. Jadi yang kata tadi dan 20 lebih syarikat tu semua bayar 50,000 ke atas. Betul, betul. Okey, untuk kategori perak syarat adalah 50,000. Syarat dia sama saya lupa. Tak apa, santai je kita. Dia hang. Saya ulang dia. Untuk kategori emas, kita ada kategori. Untuk kategori emas, bayaran zakat bermula 50,000 dan ke atas. Baru melayakkan syarikat ataupun owner syarikat memperolehi CJ dan juga logo emas. Okey. Untuk kategori yang kedua, yakni perak, pembayaran zakat harus zakat perniagaan harus dibayar sebanyak 5,000 sampai 49,999 ringgit. Untuk melayakkan perak. Perak dia jumlah tu lah. Betul, jumlah range tu. Bayar tu dia boleh apply ni lah. Betul. Saya tak bawa lah contoh untuk kategori perak, tapi boleh imagine lah warna perak macam mana. Berubah warna saja. Berubah warna. Okey, manakala untuk kategori gangsa, pembayaran zakat 1,000 sehingga 4,999 ringgit. Itu untuk melayakkan dia orang dapat bronze ataupun gangsa lah. Okey. Jadi kalau segi bila lancarkan pelancaran logo rakam muzaki ni, macam mana sambutan daripada segi peniaga-peniaga di Pulau Pinang ni, macam mana sambutan mereka? Adakah mereka macam ternanti-nanti perlukan logo ni ke, ataupun macam tak apa nak kisah ke? Macam mana kategori-kategori dia tu? Okey, alhamdulillah kita rasa berbangga lah. Sebab apa? Semenjak pelancaran yang telah dibuat pada 17 Julai yang lalu oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad bin Hamid, iaitu Timbalan Ketua Majlis Satu kita,
sambutan orang ramai tertanya, macam mana nak dapat logo ni. Tak menang tangan. Tak menang tangan. Tak menang tangan. Ya. Kami dapat panggilan banyak. WhatsApp, SMS tu dah biasa dah. Ya. Okey, jadi bila mana kita mendapat feedback yang sangat positif. Ya. Jadi bila dapat maklumat itu, kita akan bagi maklum lah. Okey, kaedah dia sekian-sekian. Sebenarnya saya maklumkan tadilah, kena buat bayaran zakat dengan sekian-sekian amount. Jadi bila kita maklum itu, dia orang berpusu-pusu lah untuk buat bayaran zakat. Jadi at least di kedai mereka ada logo, terpampang logo. Betul. Orang kata apa? Yang saya nampak antara terawal yang boleh saya sharekan, antara company terawal yang buat signboard ni, company logistik AEO. Okey. Dia antara salah satu CEO yang ambil inisiatif ni untuk buat signboard logo Muzaki ni. Jadi dekat situ ada nombor. Kan kat situ ada nombor. Adakah nombor tu setiap company akan dapat nombor khusus ataupun macam mana nombor yang tertera tu? Untuk makluman Cik Safizal, setiap syarikat yang berdaftar dengan kita untuk memperolehi rakam Muzaki ni akan memperolehi memperolehi nombor siri yang tersendiri. Okey. Nombor tu khusus kat syarikat tu saja. Khusus untuk syarikat tu. Mana tak dikongsi oleh mana-mana syarikat. Okey. Jadi memang agak special lah. Ya, special untuk syarikat berkenaan. Ya, betul. Satu pengistirafan lah untuk setiap pembayar zakat tu lah. Ya, betul. Okey. Jadi mungkin Tuan Khairul boleh share dengan sidang penonton macam mana cara yang pertama tadi dia kata buat pembayaran, ada 3 pecahan pembayaran kan. Dan kalau depa dah buat, macam mana cara depa nak hubungi? Adakah kalau kata sebut zakat ni saya buat pegawai zakat sibuk dan sebagainya, boleh telefon kita pergi ke kedai ke, depa kena mai ke kaunter ke, macam mana cara? Mungkin boleh mudahkan cara pembayar zakat untuk dapat logo ni. Okey. Untuk memperoleh logo ni, setelah bayaran zakat perniagaan dibuat, okey, and then kita dapat maklumat. Ada 2 cara lah. Satu cara maklum kepada pihak kita, kita automatik dengan kadar segeranya akan hubungi pihak syarikat balik, dan kita akan buat lawatan untuk buat serahan CJ dan logo. Terus buat serahan. Tak payah tunggu lama-lama. Kita mudahnya. InsyaAllah kita akan bagaimana orang pemudahkan urusan kita, kita akan pemudah balik urusan mereka. Okey. Satu cara lagi, mendaftar melalui portal Muzaki Hub. Okey. Untuk Muzaki Hub ni, di mana satu platform membolehkan nama syarikat ataupun operasi syarikat yang berdaftar untuk inisiatif rakam Muzaki ni akan dimasukkan dalam Muzaki Hub tu. Mana kata public boleh tengok, okey, syarikat ni dah berdaftar dengan zakat MAIPS untuk memperoleh sijil rakam Muzaki. Contohlah depa mai ke Penang, dia nak cari kedai Pasembo yang bayar zakat, boleh search keluarkan ni Pasembo. Boleh. Dalam tu semua ada. Siapa yang bayar zakat, contoh kedai Pasembo ada 5 bayar zakat. Betul. 5 tu. 5 dalam tu. Kiranya boleh jadi select lah. Boleh je select. Nak pergi kedai kena bayar zakat baru boleh pergi lah. Betul. Kalau cari contoh cari berkaitan kedai Pasembo, terus naik Muzaki Hub, dalam tu ada. Kita dah masuk segi kedai emas ada sambutan tak? Segi kedai-kedai emas yang sekarang. Kedai emas alhamdulillah ada sambutan. Ada sebab sambutan, dia orang tengok ada nilai tambah lah untuk kepada syarikat depa. Macam kadang setengah orang nak dia macam sijil halal lah, logo halal lah. Ya, betul. Kan kita nak beli buat tengok ada logo halal baru ni. Ni satu nilai tambah. Ya. Halal dapat dah tahu dah halal. Bayar zakat pula. Dapat lagi logo tu. Rasa keyakinan tu lebih sebab kita tahu pemilik syarikat tersebut tunaikan perintah Allah. Betul. Jadi akhir sekali, apa harapan yang Tuan Khairul bawa nak menyeru semua pembayar-pembayar zakat? Tadi Tuan Khairul habaq hanya 100 lebih yang daftar untuk logo ni. 115. Kalau kita tengok di Pulau Pinang ni banyak, segi kedai kecilnya hingga kedai besarnya. Kedai nasi kandang, kedai Pasembo, kedai goreng pisang tepi jalan pun kadang kita tengok nampak kecil tapi pendapatan dia tu lumayan juga. Boleh jadi lumayan. Betul. Jadi apa harapan besar Tuan Khairul bawa nak menyeru semua pembayar-pembayar ataupun semua penjaga di Pulau Pinang ni untuk tunaikan zakat di Zakat Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang? Silakan. Okey. Bersempena dengan hujung tahun yang takkan lama lagi lah, kita akan melabuhkan tirai 2025 akan melabuh tirai. Saya menyeru kepada semua syarikat-syarikat di Pulau Pinang untuk membayar zakat perniagaan
Okey, tunaikan laksanakan kewajipan zakat anda di zakat maib kerana kita ada benefit yang tuan-tuan dan puan-puan boleh perolehi. Antaranya rebate cukai daripada income tax. Okey. Selepas tu sekiranya pihak tuan-tuan tak berkesempatan, terlalu busy sangatlah dengan urusan kerjanya, yalah kami fahamlah pihak syarikat sibuk dengan bisnes masing-masing. Ya, betul. Kami boleh turun ke padang. Buat taksiran, buat collection, buat kutipan. Kira tak payah mereka kaunter. Tak perlu ke kaunter. Telefon, geng zakat turun mai. Kami akan turun. Oh, okey. Sangat mudah tu. Sangat mudah. Tak kira nak kaedah bayaran, tunai, cash, transfer. Senang, kami terima. Senang kata, asal nak bayar zakat dah. Betul. Betul. Basic kami bagi je. Betul. Jadi so, sangat mudah lah. Tunaikan rebutkan peluang ni yang ada sekarang ni. Rebut peluang, rebut juga logo ni. Betul, rebut logo. Jadi satu benda penting. Betul. Nilai tambah untuk mendapatkan lagi sambutan di premis kita ataupun yang mana buat perniagaan makanan tu, boleh tambah logo ni. Betul. Kemudian tak kisahlah buat perniagaan apa pun, boleh pamerkan logo ni. Jadi saya mengucap sekali lagi jutaan terima kasih kepada Tuan Khairul memberikan sedikit masa untuk kita berada dalam siri podcast bicara tentang zakat ni. Jadi alhamdulillah, temui kami di siri akan datang bersama lebih ramai lagi tetamu-tetamu istimewa. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.